Okey, jadi Nuruddin Az-Zaki seperti kita cerita, dia nak sangat membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi, sebelum Masjidil Aqsa bebas, dia dah bina satu mimbar untuk Masjidil Aqsa. Itu nampakkan keazaman dia. Masjidil Aqsa belum bebas lagi, tapi dia dah bina satu mimbar untuk Masjidil Aqsa. Dan ianya dibina di Halab, di Syam, Syria sekarang isu Syria. Pembinaan mimbar ini mengambil masa 6 tahun, bermula pada tahun 1169 Masihi dan siap pada tahun 1174 Masihi. Nuruddin meninggal dunia sebelum mimbar ini siap dan terbebasnya Baitul Maqdis. Pembinaan mimbar ini telah disempurnakan oleh anak beliau As-Saleh. Okey, baik. Next. Okey. Jadi mimbar dibuat pada tahun 1169. 1174 siap